tinggal tu. Hari ni saya nak pergi mencari pengalaman apa tau. Kita nak pergi ikut Abang Rosli macam mana jadi seorang nelayan mencari udang. Biasa kita beli udang kat pasar, kita beli dengan nelayan ataupun beli kat mana-mana lah kan. Hari ni kita nak tengok macam mana cara untuk mendapatkan udang yang biasa kita beli kat pasar, kita beli dekat kawan-kawan apa dekat siapa saja kan. Mudah ataupun senang udang ni. Kan kadang-kadang orang ni yang nelayan ni jual udang mahal. Udang punya lah banyak kat laut, tapi nak tengok cara-cara kita cari udang. Senang ataupun mudah? Ikut saya, hari ni kita jadi nelayan sama-sama. Let's go. Luncur luncur. Pelori. Takkan tak buka. Tak buka. Macam mana nak luncur? Alah. Nak luncur. Nak luncur macam mana? Okay, hari ni saya berdua dengan Abang Rosli cari pengalaman. Okay, baru luncur. Baru kita boleh luncur. Pengalaman ni kita menjaring hari ni. Kita tengok jaring udang macam mana. Ni dia. Dan dia dah manis, InsyaAllah. Kita akan menjaring dekat area Pulau Indah. Sebenarnya bila kita sesekali tengok aktiviti menjaring nelayan ni bukan senang lah. Nak jadi nelayan ni bukan senang. Orang tengok, wah nelayan bila hasil banyak tu masyuk. Tapi hakikatnya bila time tak ada, memang kata orang tu KS pagi, makan pagi, KS petang, makan petang. Kita kena cekal lah nak jadi nelayan ni. Jom, ikut saya punya trip kali ni. Kita nak mencari pengalaman macam mana menjadi seorang nelayan menjaring udang di Pulau Indah Kelak. Abang Rosli akan turun seorang-seorang. Kalau dia menjaring udang, dia akan turun seorang. Tapi warna dia cantik, warna merah. Saya pertama kali ni ikut jaring udang. Kalau jaring ikan tu senang, tapi dia bukan udang je, jaring ikan pun sangkut juga dekat jaring ni. Bayangkanlah Abang Rosli seorang-seorang turun ke laut. Ini sebenarnya pengalaman. Dia kalau kita nak cari udang tu kita beli je sebenarnya kan. Saya nak cari udang tu beli je kat pasar, boleh beli. Tapi dia pengalaman dengan kita beli tu dia sangat berbeza. Macam ni pengalaman yang mahal lah. Kita dapat rasa macam mana orang mencari udang kat laut, mencari ikan kat laut. Bukan mudah lah, bukan mudah. Dia bergantung pada rezeki. Walaupun jaring tu panjang macam mana pun, semuanya bergantung pada rezeki. Macam mancing. Dia mancing tu kadang ada, kadang tak ada, semuanya betul rezeki. InsyaAllah mudah-mudahan hari ni adalah manis untuk kita. Rezeki untuk Abang Rosli. Malam yang kusut tu akan dibentukkan
lama bang? Kita tunggu sejam ke macam mana? Tak ada lah. Dalam tengoklah 15 minit kan. Oh, dia tak lama kalau udang Kalau lama nanti habis lah. Bantai dibuntal. Oh, warna udang ni dia tak boleh tunggu, tak boleh tagan macam ikan, dia kena awal. Dia paling tidak pun 15 minit. Lepas tu kita kena karau balik. Lepas tu buang balik. Macam itulah cara menjaring udang. Kalau sendiri dia kalau tak menjaring udang, kadang cik ketam. Tengok pada air juga. Tengok pada air. Sekarang kita dalam 15 minit lah. Duduk dia sembang. Kita tengok kita punya hasil pertama, menjaring udang. Ini pengalaman lah, pengalaman yang seronok. Tenang duduk kat laut ni. Dia rasa mendamaikan. Tapi kalau setengah orang tak biasa macam ni, boleh mabuk. Panik kepala. Kita dah cuba, bayangkan bunyilah panjang-panjang macam ni tadi. Memang tak ada seekor pun udang masuk. Ada nak ikan. Ekor ikan beranak. Beranak ni kalau kena jaring dia, oh banyak dapat. Cuba umpan padu. Okay, kita cuba umpan hari ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada yang manis. Ni buang lagi untuk kali kedua. Dia kena cepat tau. Dia nak buat kerja dekat atas bot ni memang nak kena laju. Kalau saya rasa bukan tak boleh, memang memang tak boleh buat lah rasanya. Sebab satu, mental, fizikal nak kena kuat. Bukan senang. Sebab tadi jaring tu panjang-panjang macam ni, seekor udang pun tak masuk. Jadi kita kena selalu menghargai nelayan-nelayan yang, terutama nelayan kecil lah kan. Macam Borosli ni. Jadi bila kita beli dekat nelayan kecil ni, kau boleh kita jangan tawar harga tu yang terlalu melampau sangat lah. Kalau kita rasa mampu nak bagi lebih support. Sebab dia orang yang kecil ni, dia orang tak ada bantuan, dia persendirian. Ada juga yang dapat bantuan kerajaan kan, tapi kebanyakannya ada yang sendirian. Modal minyak apa semua semuanya sendiri. Saya ada tanya juga dengan nelayan-nelayan kan, ada yang kata banyak benda yang diminta lah untuk dapat minyak subsidi dan bantuan dan sebagainya. Tu banyak dari prosedur dia yang perlu dilengkapi. Jadi maklumlah, kadang-kadang nelayan-nelayan kecil ni ada benda-benda perkara yang diorang tak cukup lengkap untuk dapatkan bantuan tu kan. Jadi kita sebagai pembeli support mana yang boleh lah, insyaAllah. Nanti angin. Dah lalu dapat naik gas angin. Ni dia.
Oh, ni kalau goreng lain kali. Mantap ni. Ikan selangat. Oh, aduh. Bentar. Sangat dia saiz-saiz tu. Bulus. Oh, ni mahal ni bulus ni. Kilo RM40 bulus ni sekarang. Oh, tak ada harga ikan bulus. Larang. Ikan bulus ni. Jangan bertanya, sedap ni ikan bulus, memang sedap. Saya ada malam besar. Sekilo 40 lebih. 12 sekarang 40. Mana udang kita ni? Tak nampak lagi. Belum ada nampak bayangan-bayangan udang. Nanti kalau tak ada spot ni, baru kata kita akan tukar lagi kat depan sikit. Tu buntal. Sekarang kita dah 2 kali balik untuk laburkan kita jaring. Masih tak nampak lagi seekor kita punya target. Tak dapat lagi. Kita akan cuba lagi. Jangan risau, kita cuba lagi. Kita akan tukar lokasi pula. InsyaAllah mudah-mudahan ada yang manis-manis. Tadi dapat dia ekor jarum. Ada? Ni dia. Sampai dah. Ni yang kita cari. Jadi saiz yang besar-besar baru sekali dia. Ini dia udang. Bang, ni udang atau tohe? Bukan eh? Bukan. Tohe. Bukan tohe eh. Dia ada tohe, dia ada saiz lain. Nanti kita tengok kalau ada. Mantap. Ada baru nak muncul ni. Dia tek. Alhamdulillah. Berhasil. Kali ketiga baru ada hasil. Yang tohe macam mana bang? Ada ya? Ini sebut tohe tapi dia tak besar. Oh, ni tohe tapi dia tak besar. Dia tahan lah kata. Tengok jaring kau. Ni dia. Dia yang steam ni udang bunyi tek. Tu yang steam. Setelah 3 kali kita buang jaring, baru kali ketiga ada barang. Bunyi tak.
sekitar mau 780. Ada bang 70 bang? Hah? 70 ni ada? Harga dia 70 lebih. 70 lebih. 78 dah sekarang. Saiz memang oh lama. Alhamdulillah. Abang sudah cakap saya tadi, orang kau ni mangkau lah. Dia cakap 3, dia kan 3 baru ada barang. Aduh, mana nampak? Ada sini. Aduh. InsyaAllah. Tapi ni saiz memang baik. Pas hambah-hambah. Oh, ni kena seekor buah hati. Pegang. Saiz. Pukul tangan. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Konten. Menarik. Alhamdulillah. Tengok tu. Dia dapat macam ni tu. Hah? Dia dapat kat sini macam ni. Tak pernah sebab kau orang bawa aku sekarang. Betul lah jual. Biasa pergi je. Nampak. Tadi dah mengungut dah memang cakap lah bawa kau mangkau je, kau mancing je. Tu nampak ni. Alhamdulillah. Dia lalu. Sampai. Dia sampai. Sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Macam ada pasang sonar ni tu. Bunyi ketik. Yang best tu. Kan supaya kalau siapa nak beli ikan, nak beli ketam. Abang Rosli memang selalu ada dekat jeti Rolipah. Tapi tengok juga kadang-kadang ada barang, kadang tak ada. Bulu macam sampuh padu. Baiklah sahabat aku tak ada apa. Tak ada Oh tu, aku faham. Kalau ada rezeki penuh ni korang balik lagi. Layan dulu tu. Oh, bawa tu mustahak tu.
Lepas laju. Bos. Oh. Tu dia. Banyak guys. Lipat-lipat dulu guys. Memang lipat-lipat dulu. Memang banyak guys. Ada guys. Banyak. Penuh dong, penuh. Pin. Sekarang ni aku buka jari-jari ni. Kita pakai yang belen ya. Boleh. Ini masih banyak lagi. Sampai kita nak buka. Masih ada lagi. Kita nak kecoh air, kita nak pergi sambung ni. Kita nak pasang. Kita nak pasang lagi. Dia tak ada hitung lama. Kalau lama nanti udang tu akan nak bergalih. Kita kena cepat. Sementara air jarang pasang ni. Kita buang air jaring. Tadi yang merah ni kita buka punya sambungan dia. Ini penuh, udang penuh. Sebab kita tak boleh tunggu lama. Dia kalau lama air dah pasang penuh nanti udang dah lari ke tempat lain. Kita nak kena cepat. Time kita pasang ni waktu memang ngam-ngam udang tengah jalan. Mantap. Hasil boleh dikatakan mantap. Oh, ni udang hijau ni. Ni mahal. Hijau ni sedap. Baik. Okay, kita tunggu lagi. Dalam 15 minit. Lepas tu kita akan karau. Mudah-mudahan dia lagi manis-manis. Penuh. Ya, Amin. Sambil kita tunggu kita karau jaring. Terus ni buka jaring yang ada ni. Kita tersangkut. Selok udang.
udang bang? Itu orang panggil udang rotan. Rotan kerimau Bukan. Rimau satu lagi. Kau cara tahu cara buat dia. Oh, saya fikirkan ni udang dulu ni udang rimau. Ni bukan udang rotan. Ryan panggil udang rotan. Udang rimau dia lain sikit. Karau untuk kita punya jaring yang kita dah pasang. Udang yang ni ada mana manis. Harap kita tak lewat lah. Jadi sebab kita buka tadi agak kelewatan. Oh tu, dia buat kunci tu. Pasti ada. Dia macam ada. Lambat dia lagi. Angkat ada. Hilang pun nak bang kalau enggak ada. Oh.
Dia lain. Dia jadi macam steam, macam sunuk-sunuk. Kayak madu seronok lah. Oh, dia ada sunuk. Kadang-kadang ada bang, baling-baling tak ada macam tadi. Kali kosong. Pernah? Pernah. Dia biasa, hari nelayan biasa. Padahal cuaca tak baik. Kadang cuaca baik, udang tak ada. Dia bergantung pada rezeki lah bang Hari ni Alhamdulillah. Jadi mana-mana lain-lain Pulau Indah ni, mana yang nak ambil saya sebagai awak-awak dah boleh dah boleh sibuk dah. Dah boleh sibuk dah. Dah boleh. Sekali pergi Manggau. Air asyik dia. Saya pun kita nak kerja air ni. Tarik dia. Buang jaring sampai tak ada. Sampai tak ada. Selagi dia ada tu, kita layan dulu. Ada lagi. Udang ni steam dia. Bila tak tahu tak kat mana steam dia. Dengar tak jadi bunyi. Dia bunyi. Okay. Dia akan mencak-mencak. Aku bunyi dulu. Tu yang steam tu, orang layan dengan bunyi tu yang manggil tu. Bunyi ni yang jahat. Mantap cuy. Kamu tahu ni rezeki memang cantik. Rezeki cantik, cuaca pun tak tahu, panas tak tahu. Ada lagi cuy, alhamdulillah. Udang hitam ada. Bunyi dia. So, untuk hari ni konten memang menarik saya rasa. Sebab hasil dia tu hari ni memang mantap. Biasa kalau buat konten jarang ada je ni, jarang. Tapi hari ni kita dah merezeki kan, benda dalam air. Menarik nampak tu. Uish, memang cantik. Lepas ni Pak Rosli nama dia naik lah. Kat JT Pulau Indah memang naik. Ramai orang turun ya. Ramai turun. Tapi kalau nak kena booking udang, kena booking awal lah. 2 tahun pun belum tentu dapat ni. Habis sampai JT habis. Kalau nak dengan Pak Rosli, insyaAllah harga kita untuk kalau pasaran 80 kan. Mungkin dengan Pak Rosli mungkin 75. Mungkin macam tu lah, 70. Macam tu lah. 65. Itu grade B ke bang? Nombor 1 65. Grade A nombor 1 macam ni, grade A macam ni. Saiz macam ni 65 guys. Saiz macam ni 65. Kalau dekat kedai pasar 80 dalam tangan. Kalau apa nak nanti boleh lah. Roja-roja Pak Rosli. Pak Rosli main TikTok. TikTok bang? Aheng nampak. Nama penyamaran Aheng. Tapi kat Pulau Indah ni, kalau kat JT Pulau Nipah tu sebut nama Aheng orang kenal lah. InsyaAllah kalau mana ada cik ketam udang ke insyaAllah. Nampak tu. Tarik dia. Aduh cuy. Ada lagi? Ada lagi. Aduh. Mantap. Rezeki kau lah Jo. Betul. Rezeki kau Jo. Tadi hampir dah cakap mangkau. Bawa kau mangkau. Tarik balik tu. Tarik balik. Alhamdulillah.
bagi lagi. Bagi lagi tengok tu. Bagi lagi tu. Dia bagi lagi. Semangat Bang Rosti, tengah semangat dia tengah semangat. Dia tengah semangat. Dia semangat. Semangat juga tolong hawa. Dia patut ada panjat. Panjat patut kena ada ni. Aduh. Dia buat dia tak boleh. Tak boleh. Boleh membekas sampah. Jeb, sorry Jeb. Minta maaf patut. Krisis borang oh. Krisis borang ni kan. Marah dia. Tahu-tahu dah ada konten ni. Tekan lagi ni. Kita akan balik buang lagi sekali lagi. Saya banyak grade AB ya. AB. Ni grade B. Ada satu gig grade C. Tengoklah. Ni banyak AB bang kan. Hati yang tengok nangis tu. Manis. Mengah juga bang Pinggang sakit juga. Aku dah berapa hari. Pinggang. Pinggang dah berapa hari aku sakit. Apa macam mana bang kalau seorang kalut bang? Tak je laju macam mana. Tahan je lah. Pelan-pelan lah. Ada donggi. Ada. Ui, selak dia bang. Oh. Ini busuk udang tu. Aku ketam ni lemah. Ui, meriah. Jarang-jarang dapat begini. Jarang-jarang Masa sekarang lah. Masa sekarang jarang dapatnya. Alhamdulillah. Mungkin udah nak angin selatan kan. Angin selatan bang. Ukur dah nampak tu. Tak sempat. Alhamdulillah. Jarang-jarang berlaku Abang Rosti cakap. Biasanya ada tapi dia geko tu tarik Dalam lagi. berapa bulan ni inilah yang paling banyak lah. Ni paling banyak bang Dia naik. Sekejap tu ada kutip-kutip lah. Yalah kutip-kutip. Tempat lain mungkin ada lah. Kat sini lampu baru nak ada ni. Nak ada. Tapi memang aku nekat tu. Nekat macam mana tau. Aku akan cari udang selagi udang ada. Sampai ada. Yalah betul. Punya inari lah. Hari ni kan. Lalu tu ada tapi tak banyak. Ni time dia betul lah kan. Mungkin aku dah sampai. Dah sampai. Baik orang asli tak ada. Okay, Alhamdulillah untuk trip kita mencari udang semuanya berjalan dengan baik. Rezeki pun dapat hari ni. Nanti kita nak buka jaring yang warna merah tu. Mungkin buka bawah-bawah jembatan sana lah. Alun dan makin lama makin kuat. Jadi angin kuat Abang Rosti kata mana yang ada cukup lah untuk kita buat lauk je hari ni. Niat untuk buat lauk Abang Rosti kata. Untuk makan, tak jual hari ni. Okay, kita lagi nak tengok kita punya hasil tangkapan berapa kilo. Lepas tu kita nak buka kita punya jaring yang kata-kata kita sangkut udang dengan anak ikan. Let's go. Ni you cecak. Oh, ni kalau gigit sikit bang. Gigit sikit. Oh, ada lagi. Udang rotan guys.
Oh, ni untuk orang sebut bagus eh? Daging putih ni mahal lagi. Ini semua makan. Buat semput. Kawan pula membakar. Wow, okey. Duduk pula udang hajar. Mantap. Sikit ya. Dia nak ada harus baru mantap. Okey, ni dia hasil kita goreng memang saiz paru-paru ni. Patutnya tadi nak balik dah, tapi kami sambung lagi. Tengok hasil dia. Saiz ini mantap-mantap. Berpadu. Alhamdulillah, syukur. Jam sekarang dekat pukul 4.37 petang. Alhamdulillah, hasil memang baik. Udang pun baik. Ikan udang.
panas. Kita balik ke pekaran. Oh, memang menarik ni konten dengan Rosli. Okay, sepanjang saya ikut trip hari ni, apa yang saya dapat tengok adalah pengalaman saya. Nak jadi nelayan pertama kena sabar. Kalau tak sabar memang tak boleh. Nak jadi nelayan kena sabar, kena mental, fizikal kena kuat. Lepas tu tak semudah yang kita gambarkan. Pergi ke laut tu terus dapat udang, pergi ke laut tu terus dapat hasil ikan. Bukan macam tu. Dia sebenarnya bergantung pada rezeki lah, usaha kan. Paling penting sekali memang kena ada ilmu laut lah. Kalau tak ada ilmu laut memang makan modal. Salah baling tempat banyak sampah, salah baling sangkut, salah baling kadang arus yang terlalu kuat. Jadi semuanya memberikan peranan lah kepada siapa nak jadi nelayan tu. Memang kena kuat, kena siapkan segala-galanya, mental, fizikal dan duit. Dan duit je nak dibuat. Macam nak di peralatan menjaring kan. Apa pun seronok. Pengalaman saya bersama dengan Abang Rosli banyak. Dia ajar saya tentang kehidupan kat laut ni kan. Sebenarnya kita banyak belajar arti ketenangan lah kat laut. Kita dapat tengok kebesaran Allah. Seronok. Kalau kita nak beli sekadar udang, ikan, boleh je kat pasar kan. Sama kat kedai-kedai mana. Tapi yang mahal ni lah pengalaman kita bila dapat turun bersama tu. Momen-momen yang macam ni sebenarnya kadang dia nak berlaku 2-3 kali tu belum tentu lagi. Memang menarik. Okay, terima kasih kepada makcik-makcik yang selalu support saya. Okay, kalau nak tahu dekat mana lubuk-lubuk saya akan pergi depan ni ataupun konten-konten saya, jangan lupa follow atau komen. Saya baca, kalau ada menarik nanti saya akan pergi tempat korang. Alhamdulillah, syukur ada rezeki. Kita nak pergi ke Penggalan, Teluk Nipah. Kita nak balik. Kat rumah tu mesti tak sabar nak tengok saya punya hasil kita punya berapa banyak ni. Saya rasa ada dalam 4-5 kilo ada hasil tangkapan kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Senang. Kan? Kalau tengok video-video ni, dah tengok video saya ni kan. Jadi kalau beli dengan nelayan-nelayan kecil tu, jangan tawar-tawar harga lah. Kalau kita rasa nak bersedekah, kita nak bagi lebih, bagi je. Okay, kalau harga yang ditetapkan tu sedemikian, bayar je. Okay, sangat susah nak jadi nelayan yang kata orang tu bukan hari ni pergi terus dapat. Dia bergantung pada rezeki. Stay tune, kita tengok hasil tangkapan kita. Anggaran 5 kilo ada ni. Samsung pas. Alhamdulillah. Baik. Okay guys, kita dah tengok tadi hasil tangkapan. Bagi saya Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Ada dapat lauk, kedua tu Abang Rosli bagi sama-sama lah. Terima kasih rezeki. Terima kasih kepada makcik-makcik, abang-abang, adik-adik, kakak yang selalu support konten saya. InsyaAllah ada masa nanti kita akan jumpa lagi. Dekat mana saya akan pergi, tunggu je. Jangan lupa komen. Kalau ada tempat menarik, ada cadangan yang menarik, beritahu saya kat bawah. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa follow, subscribe, komen. Jumpa lagi, saya Aziz. Bye.